Guys, aku berada dekat kereta yang terpaling popular untuk kategori bawah 25,000. Ini adalah Azia yang dikatakan rahmat. Kau tengok kita ni guys, fog light tak ada, lawa nampaknya tetapi dalamnya manual. Jom kita tengok. Guys, walaupun baru, harganya 23, ada plastik lagi. Guys, manual 23,000. Apa deh? Guys, ini dia kereta. Saya kena turunkan harganya sehingga kita nak lawan si manual Azia yang kau suka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, ini adalah Kia Sportage 2.0 2014. Jangan ditengok kepada usia, tengok kepada gaya. Jangan ditengok kepada usia, tengok kepada perkasanya kereta ini guys. Dan jangan ditengok kepada usia, tengoklah kepada harga. Teman-teman rakan-rakan, ini adalah SUV satu ketika yang paling popular. Jom kita tengok guys. Guys, susah nak naik. Jangan tak naik. Kau tengok guys. Selamba je. Kau ada kereta yang boleh naik macam ni? Tak ada kan? Aku tunjukkan kau guys. Kau ada? Kau dah tengok ke? Untuk Azia tadi? Tak boleh geng, tak boleh. Jom dengan color yang paling padu. Hari ini saya akan murahkan harganya sehingga menyamai si Azia yang baru. Rahmat. Wow. Kemenangan pertama sudah semestinya naik tebing. Kita beroleh kemenangan yang pertama. Naik tebing yang tinggi. Kemenangan yang kedua, keretanya tinggi, SUV dan cantik, nampak bergaya. Kemenangan yang ketiga, dalamnya ada leather seat. Kau tengok guys, ada leather seat. Kemenangan yang ketiga, luas dan lega. Dan kemenangan yang keempat, kau tengok atas guys. Ada sunroof, ada panoramic guys. Dan kemenangan yang kelima, kau tengok ke design dia. Auto guys, model auto. Weh, yang pakai manual lengah guys, lengah. Ni, ada lagi push start button, tak dikunci sahaja. Lepas tu dia tak ada lah yang dikatakan central lock sebagainya. Tak ada. Tidak ada. Sport ring pun tidak ada. Guys, 2014 Kia Sportage 2.0 Auto, model yang premium. Harga diturunkan adalah 22,900. Kan rapat dengan harga Azia rahmat tadi. Maka aku nak tanyalah, aku nak select tu. Abang Ram beli macam mana Abang Ram? Aku nak 5,000 duit bukannya. Gaji Abang Ram beli 1,800, 1,700. Maka loan akan menjadi 18,000. Untuk tempoh masa 6 tahun je guys. 6 tahun. Bulanannya 350. Dari segi belakang guys, cukup luas dan premium. Nampak dah macam Cross, Toyota Cross punya signature guys. Kita tutup kereta ni dan nampak performa lebih gagah, lebih gempak guys. Dan seterusnya kereta ni guys, RM350 je guys. Ikut nafsu kau, ikut mampu kau. Yahoo! WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mampu